Okey, sekarang saya berada di McDonald Bangsa. Saya minta maaf saya tak dapat keluar sebab hujan di luar sana agak lebat. Jadi saya nak keluar pun tak boleh. Di luar lah kita tengok macam mana. Di bahagian di luar sana. Jadi saya rasa macam nak keluar pun tak boleh sebab hujan kan. Jadi saya rasa macam relax dulu lah, tunggu hujan berhenti. Ini keadaan je lah yang kita dapat tahu pada hari raya pertama lah. Rasa bagus lah sebab kita tengok yang tertarik ni, saya tertarik dengan ni lah. Ni yang saya tertarik sebab dia punya screen tu macam-macam lah kita boleh tengok kan. Dan alhamdulillah lah, rasanya macam sebab juga kat sini kan. Sebab tu kepada mereka yang tak ada buat apa-apa untuk hari raya pertama, hari raya kedua, datanglah McDonald ada buat open house, rumah terbuka. Macam saya sudah dapat tadi air Milo. Ya, alhamdulillah lah, terima kasih banyak-banyak. Siapa nak bagi air Milo tu tak kisahlah, tak bagi duit pun tak apa, yang penting air Milo. Yang penting makan ada, minum ada. Alhamdulillah lah. Siapa nak bagi, apa nak bagi kan. Dia takkanlah hari raya semuanya nak duit. Kalau orang bagi kita makan sedap-sedap, okey lah, alhamdulillah lah, best juga kan. Kita ni fikir-fikir duit raya je, duit raya nantilah duit raya. Lagipun ada yang dapat STR apa semua kan. Alhamdulillah lah, yang terbaik lah, bagus semua. Okey, sekian, terima kasih.